Hai semua, selamat datang ke sesi penerangan kita untuk mata pelajaran Geografi Tingkatan 2. Cuba anda ingat kembali, pernahkah anda berasa cuaca di sekitar kita semakin panas sejak akhir-akhir ini? Atau mungkin anda sering melihat berita tentang cuaca yang tidak menentu seperti kejadian hutan terbakar dan ais di kutub yang semakin mencair? Hari ini, kita akan merungkai apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada bumi kita menerusi topik pemanasan global. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya ada satu soalan asas. Apakah sebenarnya yang menyebabkan suhu bumi kita ini semakin meningkat dari hari ke hari? Mari kita gunakan teknik fikir sejenak. Ambil masa 3 saat dan cuba teka jawapannya di dalam minda anda. Jika anda terfikir tentang sesuatu yang memerangkap haba, tekanan anda memang tepat. Secara ringkasnya, suhu bumi meningkat kerana haba daripada pancaran matahari terperangkap di dalam atmosfera kita oleh satu kumpulan gas yang dikenali sebagai gas rumah hijau. Bagaimana proses ini berlaku? Sebentar lagi kita akan kupas dengan lebih terperinci. Untuk sesi kali ini, fokus pembelajaran kita sangat menarik. Kita akan menyentuh tentang pengenalan dan maksud pemanasan global, kita akan lihat faktor aktiviti manusia dan faktor semula jadi, kemudian menyemak sumber gas rumah hijau dan pastinya kita akan tutup dengan kuis uji kefahaman. Baiklah, mari kita mulakan dengan pengenalan kepada pemanasan global. Peningkatan suhu bumi ini bukan sekadar teori di dalam buku sahaja. Kita sendiri boleh rasa dan lihat kesan nyatanya. Keadaan bandar yang semakin panas, langit yang sering berjerebu dengan asap tebal dan kejadian tanah kering merekah membuktikan cuaca sekarang memang semakin tidak menentu. Masalah ini wajib kita fahami supaya puncanya dapat dikenal pasti, barulah kita boleh merancang langkah yang tepat untuk mengurangkan kesannya. Jadi, apakah sebenarnya maksud pemanasan global dari sudut geografi? Berdasarkan pemahaman geografi, pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan akibat daripada kesan rumah hijau. Kata kunci di sini ialah berterusan. Keadaan ini terjadi kerana wujudnya pertambahan gas-gas tertentu di ruang udara kita seperti gas karbon dioksida, klorofluorokarbon atau CFC dan pelbagai bahan pencemar lain. Perkataan global pula membawa maksud bahawa fenomena ini meliputi dan mempengaruhi seluruh dunia, bukan hanya di tempat kita sahaja. Untuk faham bagaimana pemanasan ini terjadi, kita perlu lihat prosesnya langkah demi langkah. Mula-mula, pancaran tenaga dari matahari sampai ke permukaan bumi. Kemudian, sebahagian besar haba diserap oleh bumi untuk memanaskan permukaan dan sebahagian lagi dipantulkan semula ke angkasa. Tetapi, di sinilah masalah bermula. Gas-gas rumah hijau di atmosfera kita bertindak seperti selimut lalu memerangkap haba yang sepatutnya dipantulkan tadi. Akibatnya, haba terperangkap di ruang udara kita dan menyebabkan suhu bumi meningkat secara berterusan. Okey, mari kita uji daya tumpuan anda. Cuba fikir sejenak. Berdasarkan penerangan tadi, apakah sebenarnya maksud pemanasan global? Adakah A. Penurunan suhu bumi secara mendadak, B. Peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan, atau C. Pertambahan jumlah hujan di dunia? Tepat sekali. Jawapannya ialah B. Peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Pemanasan global sentiasa dan akan sentiasa dikaitkan dengan suhu yang berterusan naik. Sekarang, mari kita beralih kepada topik yang lebih mendalam, iaitu faktor aktiviti manusia yang menyebabkan fenomena ini. Hakikatnya, banyak punca pemanasan global bermula daripada aktiviti kita sendiri. Antaranya ialah aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan. Selain itu, masalah penyahhutanan, iaitu pemusnahan hutan secara kekal untuk membuka ladang pertanian atau pertempatan. Apabila pokok ditebang, keupayaan bumi kita untuk menyerap karbon dioksida terus hilang. Tidak dilupakan juga aktiviti pembakaran terbuka serta pembebasan asap kotor daripada egzos kenderaan dan sektor perindustrian. Bayangkan beribu-ribu kilang dan jutaan kenderaan beroperasi setiap hari. Sektor perindustrian dan pengangkutan ini amat bergantung kepada pembakaran bahan api fosil seperti petroleum dan arang batu. Pembakaran inilah yang rakus melepaskan kuantiti gas pencemar yang luar biasa tingginya terus ke dalam ruang atmosfera kita. Inilah antara penyumbang utama yang menyesakkan udara yang kita hirup. Walau bagaimanapun, adakah manusia sahaja puncanya? Tidak. Mari kita lihat pula faktor semula jadi.
Bumi kita juga mempunyai mekanisme semula jadi yang boleh mengubah suhu atmosfera. Contoh yang paling ketara ialah letusan gunung berapi. Apabila ia meletus, ia memuntahkan kuantiti asap, debu dan gas berbahaya yang sangat banyak ke udara. Faktor lain termasuklah penerimaan pancaran matahari yang berlebihan secara semula jadi ke bumi dan juga kejadian kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini boleh tercetus dengan sendirinya terutamanya apabila keadaan cuaca berubah menjadi terlalu panas dan kering secara ekstrim. Menarik kan? Seterusnya, mari kita tengok dari mana datangnya sumber-sumber gas rumah hijau berdasarkan aktiviti-aktiviti tadi. Setiap aktiviti sebenarnya mempunyai jejak gas rumah hijaunya yang tersendiri. Contohnya, pembakaran terbuka dan penjanaan tenaga elektrik kebanyakannya melepaskan gas karbon dioksida. Sektor pengangkutan pula menyumbang kepada karbon dioksida dan karbon monoksida. Untuk sektor perindustrian, kesannya amat besar kerana ia melepaskan karbon dioksida, nitrogen dioksida dan gas CFC. Dalam sektor pertanian, sisa haiwan dan penggunaan baja kimia membebaskan metana serta nitrus oksida. Manakala melalui proses semula jadi, letusan gunung berapi menyumbang kepada kehadiran sulfur dioksida, karbon dioksida dan karbon monoksida di ruang udara kita. Baiklah, rasanya anda sudah cukup bersedia. Mari kita uji kefahaman anda menerusi sesi kuis mini. Kita mulakan dengan soalan pertama. Mari uji ingatan anda mengenai jadual tadi. Gas manakah yang paling banyak dikaitkan dengan kesan rumah hijau hasil daripada aktiviti pembakaran terbuka? Jawapannya ialah karbon dioksida. Apabila bahan organik atau sampah dibakar secara terbuka, gas inilah yang akan dilepaskan terus ke udara. Teruskan momentum cemerlang anda. Soalan kedua, antara dua fenomena ini, yang manakah diklasifikasikan sebagai faktor aktiviti manusia? Adakah letusan gunung berapi atau penyahutanan? Betul tu, penyahutanan. Letusan gunung berapi ialah kejadian semula jadi, manakala pemusnahan hutan secara kekal adalah perbuatan manusia yang memusnahkan peparu atau penyerap karbon semula jadi kita. Ini adalah soalan yang terakhir untuk sesi penerangan ini. Apakah faktor semula jadi yang bertanggungjawab membebaskan sulfur dioksida, asap tebal dan debu yang banyak ke atmosfera? Semestinya letusan gunung berapi hebat kefahaman anda hari ini. Jadi kesimpulannya, suhu bumi yang kita diami ini semakin meningkat akibat gas rumah hijau yang datang dari tangan kita sendiri di samping kitaran alam semula jadi. Mengingatkan kembali bahawa kita cuma ada satu bumi, saya ingin tinggalkan anda dengan satu persoalan yang mendalam. Apakah tindakan harian kecil yang anda boleh mula lakukan bermula hari ini untuk membantu menyelamatkan bumi kita dari terus demam kepanasan? Fikir-fikirkanlah dan terima kasih kerana bersama-sama saya dalam sesi penerangan kali ini.